Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit BM2. Pada hari ini, kami akan membincangkan satu situasi berkaitan literasi murid tahun 2, iaitu situasi yang diberikan ialah seorang murid boleh membaca ayat mudah dengan lancar, namun tidak dapat menjawab soalan kefahaman dan juga tidak dapat menulis ayat dengan lengkap. Jadi sebelum kami mengetengahkan perbincangan ini, eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Nur Rashdan bin Ghazali. Saya Muhammad Abu Zar bin Muhammad Bazlan. Saya Muhammad Adam Haikam bin Zulkifli. Dan saya Muhammad Adam Harith bin Ramlan. Baiklah, saya akan mulakan dengan soalan yang pertama. Apakah peringkat literasi pembaca murid tersebut, Abu Zar? Terima kasih saudara Rashdan. Berdasarkan situasi yang diberikan tadi, saya berpendapat bahawa murid tersebut berada pada peringkat literasi membaca mekanis. Hal ini kerana murid tersebut mampu untuk membaca ayat yang mudah dengan lancar tanpa tersekat-sekat. Ini menunjukkan murid telah menguasai kemahiran asas seperti mengenal huruf, membunyikan suku kata dan juga mencantumkan perkataan menjadi ayat. Namun begitu, murid gagal menjawab soalan kefahaman selepas membaca teks. Ini menunjukkan bahawa murid belum mencapai tahap membaca secara mentalis atau membaca dengan pemahaman. Jadi secara ringkasnya, murid hanya membaca untuk menyebut perkataan tetapi belum memahami isi kandungan, maksud tersirat atau mesej yang disampaikan dalam teks tersebut. Itu jawapan saya. Terima kasih saudara Rashdan. Baiklah, sungguh jelas bahawa murid hanya menguasai bacaan secara teknikal. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan tersebut. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada saudara Adam Haris, apakah pula peringkat literasi murid tersebut? Baiklah, terima kasih Nur Rashdan. Terima kasih kepada Rashdan. Berdasarkan situasi tersebut, murid sebenarnya berada pada peringkat menulis awal ataupun penulisan yang terkawal. Jadi perkara ini kita dapat lihat apabila murid ini tidak mampu untuk membina ayat dengan lengkap, walaupun murid boleh membaca ayat dengan lancar. Ini menunjukkan yang murid ini masih belum menguasai kemahiran untuk menyusun idea dalam bentuk penulisan. Jadi kemungkinan terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Yang pertama, murid tersebut tidak memahami struktur asas ayat, iaitu subjek dan predikat. Dan yang kedua, murid kekurangan kosakata untuk membina ayat yang lengkap. Dan yang ketiga, mereka tidak dapat untuk mengembangkan idea mereka daripada bahan bacaan yang diberi. Jadi selain itu, murid juga mungkin kurang pendedahan kepada latihan menulis secara berpandu dan sistematik. Oleh itu, murid masih memerlukan bimbingan guru dalam membina ayat yang gramatis dan bermakna. Itu saja untuk jawapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Adam Haris atas huraian yang sungguh jelas yang diberikan oleh saudara sebentar tadi. Sekarang, kita akan beralih kepada soalan yang ketiga, iaitu apakah masalah utama penguasaan literasi yang dapat dikenal pasti dalam situasi ini? Saya mempersilakan saudara Adam Haikal untuk memberikan sedikit pendapat beliau. Terima kasih saudara Rashdan. Jadi pada pandangan saya, masalah utama yang dikenal pasti telah wujudnya jurang antara kelancaran membaca dan kefahaman bacaan. Walaupun murid ini boleh membaca dengan lancar, tapi murid ini tidak memahami isi teks yang dibaca oleh mereka. Ini dapat menunjukkan bahawa murid ini tidak dapat untuk memproses atau maklumat secara mendalam. Selain itu, murid juga tidak dapat untuk menzahirkan pemahaman dalam bentuk penulisan. Hal ini dapat menyebabkan murid ini gagal untuk menjawab soalan, kefahaman dan tidak dapat untuk membina ayat yang lengkap. Secara keseluruhannya, masalah utama murid ini ialah kelemahan dalam aspek kefahaman, penguasaan kosakata dan pengembangan idea. Itu sahaja saya rasa daripada pandangan saya. Baik, terima kasih saudara Adam Haikal.
jelas menunjukkan bahawa murid yang memerlukan intervensi yang lebih berfokus kepada kefahaman dan penulisan menyebabkan penguasaan literasi murid tersebut kian meningkat. Jadi seterusnya, apakah cadangan aktiviti PDP yang sesuai untuk membantu murid tersebut? Saya menjemput Saudara Abuza untuk memberikan sedikit pendapat beliau. Baiklah, bagi pandangan saya mencadangkan aktiviti pertama iaitu bacaan berpandu bersama guru. Iaitu, guru boleh menyediakan teks yang pendek ataupun yang sesuai dengan tahap membaca murid tersebut serta memberi gambaran yang menarik untuk membantu pemahaman murid. Guru membaca teks bersama murid dan berhenti pada bahagian tertentu untuk bertanya soalan mudah seperti siapakah watak dalam cerita ini, di manakah peristiwa ini berlaku ataupun apakah yang sedang dilakukan oleh watak tersebut. Murid juga digalakkan untuk menjawab soalan secara lisan terlebih dahulu sebelum menulis jawapan dalam bentuk ayat yang mudah. Bahan pengajaran yang sesuai yang boleh digunakan ialah teks pendek yang bergambar, kad soalan dan juga lembaran kerja kefahaman. Aktiviti ini dapat membantu murid untuk memahami isi bacaan secara berperingkat dan juga membina keyakinan untuk menjawab soalan dengan lebih yakin. Baiklah, itu saja jawapan daripada saya. Baiklah, jawapan yang sungguh memberangsangkan yang bagi saya sangat membantu dan sangat signifikan sekali. Seterusnya saya menjemput Saudara Adam Haris untuk cadangan aktiviti yang kedua pula. Dipersilakan Saudara Adam Haris. Baiklah, terima kasih kepada Rashdan. Baiklah, untuk cadangan aktiviti yang kedua pula ialah iaitu teknik susun dan bina ayat secara berpandu. Contohnya macam mana? Iaitu guru ini akan menyediakan kad perkataan yang disusun secara tidak teratur. Jadi murid perlu susun kembali menjadi ayatnya lengkap dan betul. Contohnya ada 5 kad, iaitu Ali, bermain, kad yang ketiga bola dan yang keempat dan 5 di padang. Jadi daripada kelima kad itu murid akan susun kembali menjadi satu ayat yang lengkap, iaitu Ali bermain bola di padang. Selepas itu guru boleh juga meminta murid ini untuk menambah satu maklumat tambahan seperti masa ataupun sebab. Contohnya, Ali bermain bola di padang pada waktu petang. Jadi, bahan pengajaran yang digunakan ialah kad perkataan, papan putih mini dan lembaran kerja bina ayat. Daripada itu, aktiviti ini dapatlah membantu murid untuk memahami struktur ayat dan meningkatkan lagi kemahiran menulis secara sistematik. Baiklah, terima kasih atas cadangan aktiviti yang sangat bernas yang telah diberikan oleh Saudara Adam Haris petang tadi. Secara kesimpulannya, murid dalam situasi ini tidak menghadapi masalah membaca secara teknikalnya, tetapi mereka lemah dalam aspek kefahaman dan penulisan. Oleh itu, guru perlu melaksanakan aktiviti yang memberikan penekanan kepada kefahaman bacaan, pengayaan kosakata dan pembinaan ayat secara berpandu. Dengan intervensi yang sesuai dan berterusan, murid dapat meningkatkan tahap literasi membaca dan menulis secara menyeluruh. Sekian saja perbincangan daripada kumpulan kami pada hari ini. Terima kasih.